Pertama sekali, kita hendaklah meletakkan portafilter ke atas penimbang dan menekan button tab. Seterusnya, kita hendaklah mengisap biji kopi ke dalam portafilter mengikut jisim yang ditetapkan, iaitu 18 gram. Beri sedikit hentakan ke atas portafilter untuk ratakan kopi yang telah dikisar, serta letakkan portafilter ke atas penimbang untuk melihat jisim yang telah ditetapkan. Selepas itu, kita hendaklah meletakkan portafilter ke atas temper mat bertujuan untuk memampatkan kopi yang telah dikisar, serta bentuk tangan hendaklah dalam bentuk L. Selepas itu, kita hendaklah membersihkan di bahagian portafilter, iaitu muka, telinga dan kaki. Sebelum menyediakan espresso, kita hendaklah melakukan flush terlebih dahulu, serta masukkan portafilter dari kiri ke kanan dan ketatkan. Seterusnya, letakkan shot glass di bawah portafilter serta menekan button on dan timer. Masa yang ideal ataupun masa yang telah ditetapkan adalah dalam jangkaan 20 saat ke 30 saat dan kapasiti espresso adalah sebanyak 36 gram. Selepas jisim espresso mencukupi, kita hendaklah menekan button off dan timer. Seterusnya, masukkan susu yang sejuk ke dalam pitcher mengikut paras di setiap pitcher yang telah ditetapkan. Sebelum mulakan steam susu ataupun panaskan susu, kita perlulah flush steam wand terlebih dahulu. Selepas itu, halirkan steam wand ke dalam pitcher dan sedia untuk panaskan susu. Ketika proses steam susu ataupun panaskan susu berlaku, tangan kiri perlu bersedia untuk merasa tahap kepanasan pitcher untuk menutup steam wand. Seterusnya, lap button steam wand dengan kain dan beri sedikit hentakan ke atas pitcher serta melakukan proses swirl. Letakkan espresso yang dah siap ke dalam cawan dan bersiap sedia untuk menyediakan basic art.